3 pot nasi ayam gepuk di Prima Saujana Kajang. Pot pertama nasi royal ayam gepuk baru saja lagi dibuka, tak sampai pun 1 tahun. Kalau korang nak lebih jimat, korang bolehlah ambil set macam aku ni, sekali dengan air. Istimewanya dekat sini ada kangkung goreng. Itu yang membezakan daripada restoran yang lain. Satu lagi yang korang kena cuba, set ayam bakar ni memang syahdu geng. Lokasinya bersebelahan dengan Songkla Thai. Tanpa berlenggah masa lagi, jomlah kita cuba. Gigitan pertama memang lembut ayamnya geng. Kita selitkan pula dengan sambal hijau ni. Masuk aja ke dalam mulut, memang berapi. Boleh repeat lagi tau. Untuk pot yang kedua, Jogja ayam gepuk. Ini pun baru dibuka, tapi hampir-hampir 1 tahun jugalah ya, kalau tak silap akulah. Apa yang kita orang order hari ni, tilapia penyet dan juga ayam bakar. Untuk tilapianya ni memang besar. Yang bestnya dekat sini diletakkan pula kriuk-kriuk di atasnya tu. Tengok daripada ikannya tu memang garing rasanya ni. Cubaan pertama, kulit ayam bakar dicelup dalam sambal merah. Menyengat juga cilinya ni. Kita cuba pula ikan tilapia yang garing ni. Ini pula aku cicah dalam sambal hijau. Ini yang best, ikan tak ada bau hanyir. Nak datang dekat sini kena pandai pilih waktu, kalau tak memang penuh. Pot ketiga, ayam gepuk Tok Mat. Ini masih lagi baru, tak sampai pun lagi 1 bulan. Ayam gepuk Tok Mat ni tak perlu diperkenalkan lagi. Ramai influencer dah pun review di kedainya. Set ayam gepuk kita orang pun dah sampai. Macam ginilah rupanya. Nampak ayamnya tu memang garing kan. Ada tempe, ada pedal, ada tahu, ada ayam dan juga kopi. Jomlah kita cuba apa rasanya. Untuk gigitan pertama, garing di luar, lembut di dalam. Cili yang dicampur dengan sos kacang tanah ni memang menyerlah. Bila dicampurkan sekali, ada pedas-pedas, ada berlemak. Ini yang patut korang cuba. Ketiga-tiga restoran ni semuanya terletak di Prima Saujana Kajang. Jarak di antara restoran ni tak adalah jauh sangat, lebih kurang 5 minit saja di antara satu sama lain. Jadi pada peminat ayam gepuk, tunggu lagi geng. Boleh terus.